Saya pun lepas qamat, saya pun naiklah. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim waladdallin. Amin. Surah Sajadah. Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Sampai wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu akbar. Terus sujud. Dia orang tak pernah buat, semua tunggu. Ada seorang tu, subhanallah. Dia ingat saya lupa rukuk. Saya duduk sujud, apa punya mangkuk ayun. Tak tahukah ni surah Sejadah ni? Surah Sejadah. Teruk betul lah. Pakai serban semua di belakang. Rupanya pakai serban ni bukan boleh pakai, tuan-tuan. Saya duduk tunggu, apa ni, dia orang ni tak tahu ke surah Sejadah ni. Tiba-tiba ada seorang terperasan. Sejadah, dia kata. Dia bila tak sejadah, dia sujud. Bila sujud, orang lain pakai sujud lah. Dalam hati saya baru tahu. Sujud sejadah pun tak tahu. Nanti tak sebut ya haram jadah lah. Kita pun naik ego. Bila ego bang, Tuhan lupa. Jadi macam bateri 1 bar. Sambung lah. Tan-tan-jam junubu. Tak ingat langsung. Tak ingat tu. Tuhan bagi lupa. Sebab apa? Sombong. Jaga tuan-tuan. Tuan-tuan dengar ceramah ni sombong, balik lupa hari. Cari dalam balik rumah pun tak lupa. Tuan-tuan. Dia lupa, tak ingat langsung. Kalaulah siapa sebut di belakang tu Anil, boleh sambung dah. Tapi semua lupa. Saya pun jadi macam bateri 1 bar tu. Ulang balik. Tan-tan-jafan junubuhum. Buat macam tu lah. Buat macam tu maksud dia apa? Tolonglah aku tak ingat. Kalau tuan-tuan tak ingat buat macam ni. Jangan pula. Tolong tak ingat. Batal lah. Ni saya pun tan-tan-jafan apa itu? Maksud dia tolong lah. Seorang pun tak tolong. Ulang sekali lagi. Tatajafadu. Maksud dia tak ingat lah tu. Tiba-tiba ada seorang. Dia tolong saya. Tapi tolong tak membantu. Dia tolong apa? Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya duk dengar. Orang ajar betul Muhammad ni. Apa maksud dia? Baca panjang-panjang tak ingat kul huwallah lah weh. Saya tak taja apa tak boleh. Dengan saya kul huwallahu ahad. Lah kali kul huwallah terus sujud dan rokok. Sebab tu saya nak bagi tahu tuan-tuan boleh hafal lagi.